Faham ke kita tak faham, sedar ke kita tak sedar, perasan ke kita tak perasan. Sesungguhnya zaman kita adalah zaman yang Dajjal sudah lama terlepas dan dilepaskan. Perasan ke tak perasan, sedar ke tak sedar, pada zaman kita dinding dan benteng Yajuj Majuj sudah lama pecah dan mereka keluar dan sedang memerintah dan merajai dunia sekarang. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, yang Nabi memperingatkan kita bahawa fitnah terbesar pada zaman kita, tidak akan ada seorang pun yang akan tidak terkena debu-debu riba melalui sistem keuangan dan perbankan dunia sekarang. Dan juga sedar atau sedar, perasan atau kita tak perasan, bahawa sekarang fitnah-fitnah ini sedang mula menghujani kita seperti awan yang gelap gelita. Sekarang nak cari hak mana betul, hak mana benar, nak cari hak mana palsu, hak mana tulen, sudah tidak dapat dikenal pasti dengan baik lagi. Kita jadi keliru, kita jadi samar-samar, kita dibengongkan oleh dia. Inilah yang Nabi paling bimbang. Fitnah terbesar dia akan datang seperti kepulan awan-awan yang gelap, yang mana kamu berpagi-pagian dalam keadaan beriman dan petang kamu dalam keadaan kafir. Kamu petang dalam keadaan beriman dan kamu berpagi-pagian dalam keadaan kafir. Maksudnya pertukaran akidah, pertukaran kepercayaan, pertukaran keimanan bukan lagi tempoh yang panjang, tapi cuma satu hari. Satu hari. Bila fitnah ni muncul, manusia boleh bertukar. Dia punya akidah boleh bertukar, dia punya agama. Akibat fitnah yang gelap gelita kelah, manusia tak boleh nak beza lagi dah hak mana sebenar, hak mana tak sebenar, hak mana betul, hak mana tak betul. Kita dah dikelirukan dengan fitnah-fitnah dia.